Tiada perubahan besar dalam senarai barisan pemain skuad kebangsaan yang dipanggil Ketua Jurulatih, Peter Klamovski bagi aksi berdepan Cape Verde dan Vietnam. Berdasarkan senarai yang diumumkan hari ini, Klamovski memanggil 38 pemain yang mana dia mengekalkan 25 pemain dari skuad ketika menentang Nepal pada aksi pertama kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027, 25 Mac lalu. Beberapa nama yang kurang minit permainan seperti Nathaniel Hongwan dan Junior Elstel turut tersenarai sekaligus mencetuskan persoalan mengenai percaturan yang mahu dilakukan pengendali dari Australia itu. Malah, meskipun beraksi di pentas akhir Piala Malaysia, tiada pemain Sri Pahang yang dipanggil kecuali hanya Sergio Aguero yang diletakkan dalam senarai bersedia. Klamovski bagaimanapun memiliki alasan tersendiri mengapa dia menyenaraikan pemain seperti Hongwan dan Elstel selain tidak memanggil pemain Sri Pahang. Klamovski berkata, "Saya menerima soalan yang sama ketika kem latihan pertama dahulu. Mohamed Sumare datang ke kem dan menunjukkan prestasi yang amat baik, namun kali ini dia tidak tersenarai. Hongwan sudah menjalani latihan beberapa minggu sebelum musim berakhir bersama JDT. Dia berlatih dengan baik dan bersedia sepenuhnya. Saya melihat sesi latihannya. Junior pula berlatih bersungguh-sungguh setiap hari. Saya lihat sesi latihan di JDT dan juga kelab lain. Tahap intensiti dan semangat yang ditunjukkan sangat bagus dan itulah yang saya mahukan. Pemain Sri Pahang bermain dengan baik dan saya menghormati usaha serta prestasi mereka sepanjang tahun ini. Mereka menunjukkan prestasi yang baik dan bersaing untuk merebut tempat," komen Klamovski. Kem latihan pusat kali ini akan berlangsung dalam 3 fasa dengan fasa pertama bermula 18 hingga 26 Mei 2025 akan berlangsung di Johor Bahru sebelum latihan diteruskan di Kuala Lumpur dari 27 Mei hingga ke hari perlawanan. Malaysia dijadual berdepan pasukan ranking ke-72 dunia, Cape Verde bagi aksi persahabatan antarabangsa di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, 29 Mei ini, sebelum sekali lagi menentang lawan sama untuk perlawanan latihan secara tertutup tanpa penonton di Stadium Nasional, Bukit Jalil, 3 Jun ini.